Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membuka dua kertas siasatan susulan penemuan dalam laporan Ketua Audit Negara 1 2026 membabitkan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, kertas siasatan itu membabitkan isu tata kelola dan ketidakaturan pengurusan kewangan. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya pada 4 Mac. Kita baru membuka kertas siasatan hasil daripada laporan audit ya. Dalam hal berhubung laporan audit ni kami respon isu laporan audit ni yang mana kita telah mengkaji daripada laporan audit ni terdapat isu yang perlu kita siasat, iaitu pertamanya ada dua isu. Pertamanya berhubungan program pengambilan pelajar melalui koperasi yang tidak mendapat kelulusan ahli lembaga pengarah. Ini yang telah berlaku lebih kurang 4 tahun lepas. Yang kedua, isu tuntutan palsu oleh ejen-ejen pengambilan pelajar yang berdaftar. Nampak macam satu isu tapi kita pecahkan kepada dua isu. Satu, isu berhubung dengan program berkenaan. Isu yang kedua ialah ejen-ejen yang terlibat. Dan kita telah memulakan siasatan dan kita sedang mendapat kerjasama pada pihak UKM untuk kita meneruskan siasatan. Dua kertas siasatan telah dibuka dalam hal ini.